Cerita ini mengisahkan seorang gelandangan yang bernama Haikal Iskandar. Haikal tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Cara hidupnya hanya merempat di jalanan, terutamanya di kaki-kaki lima sekitar kawasan ibu negara. Kalau dilihat daripada fizikalnya, Haikal mempunyai tubuh badan yang sihat. Namun, dia tidak malu dan segan untuk mengemis, meminta wang saku daripada sesiapa sahaja yang melaluinya. Kadang-kala, Haikal bukan sahaja mengemis di kaki lima. Malahan, Haikal akan berada di kawasan-kawasan utama sekitar ibu negara yang menjadi tumpuan ramai. Dengan mengenepikan rasa segan silu, Haikal terus mencuba nasib dengan menghulurkan tangannya untuk meminta sedekah. Apakah yang berlaku pada seorang lelaki yang mempunyai segalanya sampai akhirnya dia cuma tinggal nama? Kerana setiap kejatuhan akan ada cerita yang belum kita dengar tentang harapan yang digenggam terlalu lama, tentang perjuangan yang tidak sempat dilihat orang. Tan Sri Haikal Iskandar. Dahulunya, beliau merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya. Beliau disenangi oleh kebanyakan petugas mahupun kaki tangan di syarikat miliknya sendiri, iaitu Megahlah Sangat Holding. Beliau juga sangat penyayang dan sentiasa cuba untuk memenuhi segala kehendak dan keperluan isteri kesayangannya, iaitu Puan Sri Sofia Hanum. Namun, kekayaan dan kemasyhuran Tan Sri Haikal membuatkan dirinya sentiasa merasa megah dan bangga, sehinggakan beliau seringkali bertukar-tukar kereta yang berjenama mewah dan sentiasa ingin dilayan seperti raja yang duduk di atas tahta. Setiap pagi, pemandu beliau akan memastikan enjin kereta dah berbunyi sebelum matahari menjenguk kerana pemandunya tahu tuannya tidak suka menunggu. Tan Sri Haikal juga merupakan seorang pengarah hotel yang terkemuka di ibu negara. Setiap kali beliau melaksanakan tugasannya di hotel, pasti setiap kaki tangannya akan melayani beliau bagai menatang minyak yang penuh. Kerana bagi mereka, Tan Sri Haikal bukanlah sekadar bos, tetapi sumber rezeki, dan masa inilah masing-masing ingin tunjuk bakat tersendiri. Namun, kesenangan Tan Sri Haikal tidak bertahan ke penghujungnya. Di sebalik kebahagiaan dan tawanya, ada angka yang semakin menyesakkan. Bisnesnya yang dulu melambung seperti layang-layang di langit senja, kini hilang arah, dipukul badai ekonomi dan dikhianati rakan sendiri. Haikal mula tenggelam, bukan dalam kemewahan, tapi dalam bebanan. Beban hutang, beban tekanan, dan akhirnya beban kehilangan segalanya. Kereta mewah lesap, hotel dan rumah dijual, rakan-rakan menghilang satu demi satu.
Yang tinggal cuma sunyi dan sepasang kasut yang lusuh. Yang lebih mengejutkan, isterinya Puan Sri Sofia Hanum lari bersama-sama dengan lelaki lain. Haikal mula sedar. Beliau termenung, bukan lagi memikirkan keuntungan, tetapi kehilangan. Dulu, dia terlalu sibuk membina empayar, sampai lupa bina pagar untuk lindungi hati dan keluarga. Dia kejar kejayaan, tapi tak pernah sempat kejar diri sendiri yang semakin hilang dalam kesibukan dunia. Dalam lautan nikmat, dia lupa siapa pemberi. Dalam riuh tepukan manusia, dia lupa suara yang paling penting, suara hati yang dah lama sunyi daripada menyebut nama Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Dalam sujud pertamanya, selepas sekian lama, dia tidak minta kaya semula. Dia cuma meminta diberi peluang kedua. Haikal kembali ke mahligai yang pernah digapainya. Langkah Haikal terhenti di hadapan rumah yang pernah dipanggil syurga dunia. Rumah itu bukan lagi miliknya. Sudah lama dilelong, dibawa angin bersama nama besarnya dahulu, Tan Sri Haikal. Dalam langkah-langkah kecil untuk bangkit semula, tak sangka dia dipertemukan dengan wajah yang pernah bersamanya suatu masa dahulu. तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, Bermula dari kosong, dengan semangat baru, dengan niat yang bersih, Haikal menemui semula makna hidup. Bukan lagi tentang harta, tapi tentang nilai diri di sisi Allah yang Maha Esa.